Waalaikumsalam. Saya ringkas saja. Kita takkan pernah lupakan Ogos tahun 2023 apabila Gaza mula menyerang Hamas mula menyerang Israel. Masa tu kita ingat juga masa tu macam apa ni? Menang sorak kampung tergadai kan, hari-hari kita masa tu kita semangat tengok Hamas serang oleh Israel sampaikan terpaksa Iron Dome menyerang terpaksa diaktifkan. Tapi akhirnya sampai sekarang kita tengok akhirnya hari ni Gaza ni dah rata. Sangat memalukan bagi saya apa saja yang kita tak tolong dekat Gaza. Doa kan, hari-hari kita baca doa qul Allahumma inna nas'aluka. Lepas tu kita bagi sumbangan, tapi bila bagi sumbangan diselewengkan. Sekarang ni apa sekarang ni kita nak bantu sekarang ni dekat umat Islam kita dekat Gaza sekarang ni kan. Sebab kalau kita diseru pemuda-pemuda Malaysia untuk ke sana, insya-Allah kami bersedia untuk ke sana. Tapi lah kita ada politik relationship dengan negara-negara lain kan, kita ada perjanjian. So saya minta pandangan apa sekarang ni yang kita boleh bantu kat saudara kita di sana, insya-Allah. Okey, daripada serangan yang berlaku pada beberapa tahun ataupun beberapa bulan yang lepas, dah macam-macam umat Islam buat ni Ustaz Engku. So apa lagi kalau boleh dibuat oleh masyarakat ataupun anak muda? Ini soalan daripada anak muda. Silakan Ustaz Engku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melihat kepada apa yang berlaku, pertama kita boleh faham kenapa para alim ulama meletakkan syarat, salah satu syarat sihatul jihad adalah keburukan yang akan datang daripada jihad itu tidak lebih besar daripada tidak melakukan jihad pada masa itu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan oleh orang yang melancarkan gerakan jihad, dan sebab itulah isytihad jihad itu diserahkan kepada waliul amri. Kita lihat di zaman Nabi SAW pun baginda dalam bab peperangan, baginda bermusyarat, berstrategi nak keluar berperang atau nak bertahan dalam negeri. Kalau nak bertahan dalam negeri, apa strategi yang akan digunakan pakai, apa spy yang akan dihantar untuk memperandakan kesatuan musuh dan sebagainya. Jadi tawakal itu kerja batin kita, tapi usaha ikhtiar zahir itu perlu dijalankan. Dari segi kemampuan yang realistik yang ada pada kita, yang insya-Allah kita di Malaysia boleh lakukan adalah jangan kita ulangi Palestin kedua. Yang itu kita mampu lakukan. Kita ambil ibrah. Memang kita simpati dengan apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin, tapi ketika mana tanah Palestin tergadai, kita lihat sejarah yang berlaku apa. Pada masa itu mereka hanyut dengan dunia. Pada masa itu mereka terbeli dengan wang. Sebab itu tanah-tanah sebahagiannya itu memang dijual oleh nenek moyang mereka kepada orang Yahudi atas dasar tertarik kepada kemewahan. Jadi bila mereka dah beli, bagi mereka bukan merampas. Mereka cuma menuntut hak yang telah diserahkan pada mereka. Jadi kita boleh ambil ibrah. Jangan kita ulangi kesilapan saudara-saudara kita di tanah Palestin sehingga nasib yang begitu berulang kepada kita di sini, na'udzubillahi min zalik. Jangan kita itu terlampau leka dengan kemewahan sehingga kita sanggup menjual segala-galanya dengan rasuah, dengan itu dan ini semata-mata menuhankan duit. Jangan. Kita ikut turutan dalam hidup kita. Agama adalah yang pertama sekali. InsyaAllah hidup kita selamat. Wallahu a'lam. Ustaz ada komen? Saya ringkas sahaja. Kita orang beriman ni ada dua mata, satu mata syariat, satu lagi mata hakikat. Jadi mata syariat seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Engku, Al-Fadhil Ustaz Engku kita. Maknanya dari syariat kita jalankan apa yang patut kita lakukan dengan syarat-syaratnya, dengan pertimbangan fuqaha, ulama kita, umara kita. Tapi jangan lupa bahawa kita juga ada mata hakikat. Maknanya sebenar-benarnya tidak ada apa pun yang berlaku melainkan ia adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau perkara itu perkara buruk, perkara tersebut tidak bersama dengan redha Allah. Macam ulama katalah, kekufuran Firaun dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, tapi tak diperintahkan oleh Allah dan tidak diredai oleh Allah.
Jadi itu pandangan hakikat, maksudnya pandangan dari segi akidah. Jadi kita tak perlu putus asa, kita tak perlu jadi orang yang putus asa, sebab perkara ni hakikatnya semuanya telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebaliknya ada hikmah-hikmahnya, seperti mana dalam kisah Nabi Khadir alaihissalam mengajar Nabi Musa alaihissalam. Pada kematian, kerosakan kapal tu ada hikmah dia. Pada kematian anak pada usia muda tu ada hikmah dia. Pada jasa yang tak berbayar membaiki dinding tu pun ada hikmah dia. Jadi kita bercakap dengan syariat dan kita sedar dengan mata hakikat, maksudnya hakikatnya ini semualah, dan hakikatnya juga ialah apa sahaja yang Allah tentukan pada orang beriman, hakikatnya baik untuk dia. Kalau buruk, dia bersabar. Kalau dia baik, dia bersyukur. Tetapi dari segi syariat, macam Ustaz gua kata, kena tahu pengajaran, kena elakkan. Memang betul. Kalau kami belajar dulu, tapi tak sempat nak cerita macam mana Palestin ini terlepas daripada umat Islam. Memang betul, dulu ulama Palestin dah keluarkan fatwa haram menjual tanah kepada pendatang-pendatang Yahudi. Yahudi datang start Belfast Declaration, kemudian dia beli tanah. Ulama dah bagi fatwa dah. Dan sebenarnya tanah ni ada dia panggil fik yang khusus. Duit, tanah, makanan, ini semua ada undang-undang yang ketat dalam Islam. Saya ulang balik, duit, tanah, makanan, hutang. Dari segi muamalat, ini empat ni ketat. Sebab dia ada syariat dia ada hikmah besar di sebalik empat perkara ni. Tapi itulah masa tak mengizinkan kita. Dia berhutang tu. Kira hutang lah tu. Nanti masjid kena buat program khas, kita bincang balik perkara itu insya-Allah. Jadi saya rasa saya tamatkan dahulu, kerana tak pernah lagi ada forum yang mana ada jemaah 2 orang bisik supaya tamatkan forum. So tadi ada 2 jemaah datang tu, dia kata nak balik dah. So kita kena tamatkan segera. Jadi terima kasih pada pihak masjid kerana sudi mengadakan satu program yang sangat bermakna, dan maknanya perkara ini mengambil tempat di hati masyarakat kita juga. Apabila kita begitu semangat dengan apa yang berlaku di Palestin, kita terfikir apa yang kita boleh bantu dan sebagainya. Kemudian bila ada fatwa yang dikeluarkan, apa tindakan kita? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi saya rasa dengan penjelasan daripada Ustaz Engku Ahmad Fadil dan juga Dr. Abdullah Jalil sangat membuka fikiran kita, membuka minda kita supaya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kerana kalau diletakkan pada tempat yang salah, tindakan yang salah, hasil yang salah, dan juga tidak mendapat pahala syahid fisabilillah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu daripada saya, Ustaz Hazar bersama dengan Ustaz Engku, Dr. Abdullah Jalil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.